Hai, jumpa lagi masak apa kita? Kali ni saya nak masak sambal belada ayam. Ayam atas peha. Baik lah kan? Okey, ni 9 ketul ayam. Thai atas peha. Okey? Okey, ni bahan-bahan dia. Halia, cili padi, bird eye cili. Okey, ni cili merah. Bawang kecil, bawang putih. Itu saja. Simple. Ni boleh nanti jual kat bazar Ramadan. Ni dah letak serbuk kunyit dengan garam. Okey. Lepas tu kita goreng. Jadi kita goreng Okey, ni dah letak garam dengan serbuk kunyit. Kita nak goreng. Ni kita panaskan minyak. Okey, yang ni bahan ni semua kita kisar. Kisar kasar. Okey, jom kita goreng ayam. Okey, saya goreng ayam sampai habis. Jadi kita jumpa balik. Okey, kita angkat. Okey, dah habis goreng dah. Dah habis goreng. Lepas tu, saya nak cuci kuali tu sikit. Sebab dia terlampau, kerak dia terlampau banyak. Tara, dah cuci. Letak balik minyak yang goreng tadi. Ni kan, saya nak belanja anak-anak yatim dekat tu asrama Darul Kifayah, dekat Taman Koperasi Polis. Ada anak buah saya pun duduk kat situ. Ni nak belanja kawan-kawan dia satu bilik. Nasi putih dengan ayam sambal belada. Macam tu. Okey, kita letak ni bahan kisar. Okey, yang ni nanti boleh masak bulan puasa.
Untuk sahur, untuk jualan, untuk berbuka puasa, untuk sedekah dekat masjid, untuk buat more, semua boleh. Bahan-bahan dia simple je. Saya masak ni dulu. Jadi kita jumpa balik. Kita letak garam. Secukupnya garam. Perasa. Sedikit gula. Minyak banyak kan? Minyak tu boleh keluarkan. Sekejap lagi kan kita boleh keluarkan minyak tu. Tapi anak-anak buah saya ni, kalau masak sambal ni, dia suka minyak tu makan dengan kicap. Dia ramas-ramas. Kita masuk ayam. Biar ayam tu meresap sambal belada tu. Ni bolehlah jual RM5.50 ke RM6 seketul. Tengok ikut potong jugalah. Kalau potong 12 boleh lah RM5, RM4.50, RM5. Potong 12 tu dia kecil sikit. Jadi kita letak asam. Saya letak cuka je. Biarkan dia meresap. Jadi kita jumpa balik. Selamat mencuba resipi daripada masak apa kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.